Begini. Ini ya. Lain model. Yakin di sini tempat ni? Itulah bodoh. Kita ni tak usah tengok casing. Tengok isi di dalam dia. Yakin kau ni? Yakin, harus yakin lah. Aku yakin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku ingat tadi cewek. Rupanya orang-orang. Kau itu pun terkejut. Macam mana nak jadi preman ni kau ni? Panggil lah. Assalamualaikum. Ada orang tak? Kasut ada. Tak mungkin tak ada orang. Dah cepatlah sikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah saudagarnya. Saudagar Intan Berlian. Yakin kau? Yakin? Apa terjegat-jegat di bawah tu? Masuklah. Maulah masuk. Assalamualaikum. Apa hajat datang ke sini? Orang nak maghrib. Jadi begini tu. Perkenalkan nama saya Encik Bahar. Dan saya Alparis. Kalau saya Husin Lempoyang, saudagar Intan Berlian. Mak, Husin Lempoyang. Saudagar Intan Berlian. Wow, kami tidak salah orang. Tujuan kami ke sini mencari Intan Berlian. Bukankah begitu? Ya. Pucuk dia cinta, ulang pun tiba. Kalau begitu kata tuan hamba, dipersilakanlah. Barang tu ada, tapi harus ada mahalnya. Mahal? Kalau mahal berapa biayanya? Bukan mahal, mahar lah. Oh, mahal. Kalau masalah mahal, tuan hamba tak usah takut. Kami dah sediakan 10 tim, Mas. Kalau begitu, kata tuan hamba, tunggu sini. Inilah berlian yang berharga tu. Apa ni? Buka aja lah. Ini agang ni tuan hamba. Tuan hamba nak bohongkan kami Yes. Kemudian lalu melintang patah. Alang-alang seluk perkasam. Biar sampai ke makan lengan. Mau kita pergi. Itu ya. Kita kasih pelajaran untuk ni. Halo. Halo. Tolong kau datang dekat lokasi sini ya. Ada yang penting untuk kau kerjakan. Cepat. Okey, aku gerak sekarang. Mana barangnya? Pokoknya tugas kau ada di dalam. Kami jalan dulu. Yuk. Ini dia perkakasnya. Nanti kau ya. Awas dulu. Ada mungkin. Awak pula nak dengar rumah. Ngapa kau senyum? Aku mati dah memang.